Saudara-saudari, Sekang Kim Siang dan Warren dan rakan-rakan dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Ya, petang ini kita punya tajuk ialah developer. Ya, kalau beli rumah tak siap, rumah dah terbengkalai, macam mana? Topik kita. Ya, beli rumah tak siap, dah terbengkalai. Macam mana? Okey. Terutama sekali kita kena jumpa kita punya peguam lah. Ya, peguam dia akan tahu ini nilai rumah mengikut perjanjian ya dicatat dalam situ. Kedua, dia akan tahu, dia akan semak ya atau akan review the contract macam mana. Okey. Yang kedua, profession yang kita mau jumpa ialah juru nilai. Juru nilai akan berganding bahu dengan peguam ini, dua-dua mensemak ini supaya kita very clear apa yang konten dalam itu perjanjian. Ya, jadi sampai sini saya jemput Jerry. Ya, mungkin Jerry ada lagi mau kasih add on ya. Okey. Para peguam dan fungsi peguam dan fungsi juru nilai harta sangat penting dalam keadaan ini. Pahamlah, projek perumahan ini atau projek harta tanah ini dibangunkan oleh sebuah syarikat pemaju perumahan. Pemaju perumahan ini kita sebagai pelanggan biasa atau pelanggan kecil mana tahu. Hanya peguam, para peguam dan juru nilai harta tanah akan membantu pelanggan menyemak latar belakang pemaju perumahan berkenaan. Para peguam dan juga harta tanah akan membantu para pelanggan menyemak maklumat pemaju perumahan lebih mendalam. Terutamanya dia akan menggunakan portal KPKT untuk membuat penyemakan. Kedua, dia akan mendapat maklumat mana-mana bank besar yang menyokong pemaju perumahan berkenaan, atau para peguam dan harta tanah, juru nilai harta tanah akan melihat laporan keuangan pemaju perumahan berkenaan supaya kita jalan terus ya, supaya kita tidak kena pusing-pusing. Kadang-kadang kau dengar orang cakap begini, sekian begini, kita akan pusing. Jadi kalau peguam itu terus direct to the point sama itu. Ini juru nilai ya. Sekiranya kalau betul-betul nasib tak bayar, para peguam akan membantu, para peguam dan juru nilai harta tanah akan membantu membuat satu dokumen dan membawa perkara ini kepada tribunal tuntutan pemilik rumah. Dan juga para peguam dan juru nilai harta akan membantu pelanggan membuat apa yang boleh bantu pada para pelanggan. Okey? Itu saya nak cakap lah. Ya, pada tetamu atau pembeli rumah, ya sila ambil perhatian bahawa perjanjian hanyalah peguam yang boleh direct to the point. Satu dia kena semak. Ya, dan juru nilai, hanya juru nilai saja boleh tahu dia punya harga apa mengikut akta-akta disediakan oleh kerajaan. Ya, jadi sila like, subscribe dan sokong dan share. Terima kasih.